Assalamualaikum, saya Aina dari IPT Kampus Perlis. Saya Aisyah dari IPT Kampus Gaya. Kami nak buat temu bual dengan cikgu tentang program intervensi tingkatan satu. First kali, boleh tak kami nak tahu apa objektif utama dalam program ini? Okey, objektif utama untuk program intervensi tahun 1 ialah memastikan murid dapat menguasai kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis dan juga mengira. Itulah objektif utama dia. Seterusnya, bagaimanakah perkembangan murid ni dipantau sepanjang program yang dijalankan? Okey, perkembangan murid dipantau melalui ada 3 ujian. Ujian pengesanan, ujian pelepasan. Jadi di peringkat awal akan diadakan ujian pengesanan untuk mengesal mana-mana murid yang tidak menguasai kemahiran 3M, dan akan ada ujian pelepasan fasa 1 untuk melihat adakah murid tersebut sudah menguasai ataupun belum, dan jika belum menguasai dia akan masuk ke fasa kedua dan ada ujian fasa kedua pula. Jika murid masih tidak menguasai kemahiran 3M pada tahun hadapan, iaitu tahun yang kedua, tahun 2, murid tersebut akan masuk ke dalam kelas pemulihan lah. Cikgu, apa cabaran utama yang dihadapi oleh guru semasa melaksanakan program ini? Okay, cabaran utama yang pertama ialah perbezaan kemahiran kognitif murid. Ada murid yang boleh menyebut lisan, tapi kemahiran kognitif menulis dia lemah. Ada murid yang ada masalah berfikir, kemahiran mengingat dalam masa yang pendek. Maksudnya dia boleh ingat pada waktu kita ajar, dan bila tanya esok dia dah lupa balik. Kemahiran asas yang pendek lah, kemahiran mengingat masa yang pendek lah. Kemudian cabaran yang lain dari segi cabaran tidak hadir ke sekolah. Jadi bila faktor tak hadir ada cabaran utama juga, sebab murid dia ketinggalan dalam pelajaran yang cikgu nak ajar ni. Murid lain dah boleh, dia pula ketinggalan. Kemudian cabaran-cabaran yang lain, murid dia kemahiran asas yang lemah. Maksudnya dia tak ada, dia kemahiran asas dia mengeja, kemahiran mengenal huruf, kemahiran menulis tu pun dia lemah, masuk dia tak kuasai lagi. Itu susah sikit lah. Kena ajar dari mula daripada asas. Itu saja. Yang terakhir, cikgu, apakah cadangan cikgu untuk penambahbaikan program intervensi ni? Untuk penambahbaikan program intervensi ni, kita libatkanlah banyakkan penggunaan bahan-bahan maujud. Bahan maujud seperti kad suku kata, permainan suku kata. Lepas tu bahan maujud seperti huruf-huruf yang timbul, penggunaan visual seperti video visual untuk membolehkan murid-murid untuk lebih teruja, lebih berminat untuk belajar. Itu saja. Soalan tambahan ni sebab aku kredit tu tak memang aturkan selama cikgu untuk 3-4 murid macam tu je lah. Macam mana? Okey, 3-4 orang murid. Okey, sebenarnya program intervensi tahun 1 ni dia ada 3 kaedah. Kaedah yang pertama ialah kaedah sepenuh masa dalam kelas. Jadi di sekolah ni kaedah sepenuh masa kita ada laksanakan di kelas 1 intervensi mengikut jadual yang sedia ada. Jadi cikgu-cikgu yang mana masuk dalam kelas tersebut dia akan ajar literasi dan numerasi sahaja. Dan kaedah kedua, kaedah dalam masa persekolahan juga 1 jam dalam jadual untuk kelas intervensi. Dan kaedah yang ketiga, 3-4 orang ni, kaedah yang ketiga ni kaedah kelas tambahan. Jadi kelas tambahan untuk bagi murid lebih cepat menguasai, kita pecahkan murid kepada kumpulan-kumpulan kecil, lebih berfokuslah
Kelas kecil yang lebih berfokus. Jadi kita dapat tahulah perbezaan dia, kita kelaskan dia punya kemahiran dan ajar ikut kemahiran yang dia belum kuasai. Itu saja. Terima kasih. Dengar kau semua. Dengar. Hamid, yang dengar, ini tak bising. Habis dekat game tu lagi bising. Dengar. Dua play video dengar. Tapi betul lah kata sebab tadi kan kita penantikan yang kita nak tu. Dia dah jual kaedah sini. Kaedah kelas sebab ramai. Kelas ramai. 49 lah. 49 orang semua. Yang ada satu. Ada satu yang tak menguasai 3M. Kemarin sikit je. Kemarin sikit pasal dia kaedah ketiga. Dia kaedah pertama yang kelas situasi kelas tu, satu telek tu. Tu 30 orang. Yang tu sepenuh masa. Dia orang yang dalam tu sekolah je. Kita akan yang ni penting ni. Jangan dia faham yang satu intelek tu memang semua kurang lah dalam perbuatan tu. Semua tak melepasi, tak menguasai kemahiran 3M lah. Kaedah ketiga ni kaedah lepas sekolah. Lepas sekolah ni dia buat kelas tambahan waktu luar sekolah. Waktu tu yang cikgu pecah-pecahkan dia tu dulu dah. Bulan kecil lah. Dia bulan kecil. Cikgu. Ada